Jadi ini adalah SYM Naga 155, model baru daripada SYM. 149cc, 149.6cc, 7.3 liter of tank, water cool. Depan belakang tayar adalah 13, berat 144 kilo, tinggi dia 800 mm. Macam biasa nampak ni more to like a city scooter, not yalah. The design is lain sikit daripada yang lain. Korang tengok mono dia belakang ni, it's a telescopic fork unit swing. Nama dia unit swing. Okay, ada ABS, belakang disc brake, depan disc brake. See, ada traction control here. Ni dia punya double, dia punya disc dual port. Depan dia memang menarik lah. Tengok, lain daripada yang lain. Ini dia punya meter. Korang nampak? Macam biasa, this is the meter. Korang nampak ada technically a very biasa punya meter, trip, oil, TCS boleh on and off, odo, trip, that's the thing. So the new control, dapat horn, the standard one, hazard light ada, boleh on off, high beam, low beam, passing light, ada kill switch, on switch. Depan dia tak ada compartment tapi dia ada ni, nampak? Ada cangkuk untuk air dan dia punya tangki kat sini. So untuk open is tangki minyak 7.3 liter, 144 kg ya. Dan belakang, seat belakang adalah sorry, ini adalah dia punya lampu belakang. Sebab memang design dia memang antara yang menarik lah. Ini skuter memang menarik gila lah, dia punya design, berbeza daripada yang lain. Korang tengok dia punya belakang, dia punya belakang ni boleh dalam, see, okay. Depan dia nampak berbeza daripada yang lain. So depan kompartmen memang tak ada tempat tutup. Dia punya ni adalah kompartmen lah, dia punya kompartmen belakang besar juga, aku rasa boleh muat half face helmet juga. Full face tak boleh, bina number dekat situ. Lampu patut boleh tak rasuah. So USB drive, dia ada USB kat depan tu. Dia punya design memang lain daripada yang lain. Sebab dunia belakang ni dia guna suspension lain. Tengok, menegak. It's a non-adjustable suspension. Tengok kat situ, design dia memang menarik lah. Harga dia berat sikit, 8,888. Bukan on the road, tak masuk insurans dengan road tax. Ya, ada TCS, ada ABS. TCS kau boleh off. Meter very standard, just now korang nampak. Ada jam, minyak and RPM. So other than that, ya, ini dia. Tayar depan belakang 13 inci dan ya. So apa korang, design quite nice. Yep. Oh shit. Memang antara model yang menarik lah. Dia design dia lain daripada yang lain. Korang nampak? Memang wah. Harga dia 888 lah. 8 kali. So yeah. So hopefully next time aku boleh dapat review motor ni. Nanti tengoklah. Performance tak tahu lagi lah sebab ini produce about 10.6 kW, lebih kurang 14 HP lah, lebih kurang itu lah, 14-15 HP, 13 Nm of torque, CVT, ABS, TCS, all those things lah. Silver, very different colour. Satu lagi colour daripada SYM,
Jadi inilah adalah satu lagi colour, which is a matte grey. Nampak berbeza sikit. Memang interesting lah dia punya design. Very interesting. Naga 1/5 bercangkuk, buka seat. Very besar juga. Boleh lah. Half face helmet boleh buat. Full face I don't think so. But yeah. Seat keras sikit this side. Dia punya cushion nipis lah rasanya. But overall look interesting. Mohon maaf kepada rakan-rakan media Naik. oleh kerana kita terpaksa mengalihkan untuk Not bad. suara yang terdekat untuk kita buat cerita keluar. Ladies and gentlemen, we apologize to our viewers in the front of the press. The video This is the hike. Chill, very chill, relax. Not bad. Boleh relax lah. Selepas kita buat, So yeah, ini dia Naga 105 149.6cc, which is 105cc lah. ABS depan belakang. Ini gala matte green. Ya, ini dia punya spec. Matte green, black, white, silver. Tapi memang interesting lah. Dia punya depan tayar, belakang tayar 130, depan 110, which is very wide and very interesting. Floorboard dia boleh banyak. Yes, quite chill. Memang interesting lah. Aku rasa kalau long distance ni memang sedap. So itulah. Tapi windscreen maybe boleh tambah, just tak ada sini lah. Dan handlebar korang boleh letak banyak aksesori kat sini. So ini dia Naga. Ya, nanti aku tengok kalau ada colour lain aku tunjuk kat korang. So ini warna putih silver. Antara motor-motor yang skuter, aku rasa will be another competitor. Very interesting design, very relaxed, chill. Kau boleh, memang kau boleh relax tu. So motor ni memang aku rasa boleh buat long distance lah. 7.3 liter tangki minyak. Harga 8888. Tak termasuk insurans dan road tax. USP Type C. Do not use USB in the rain. Maknanya tak waterproof lah. So kau boleh off dia punya, ada TCS can on off, ABS tak boleh on off. Very interesting. Memang menarik. Trick of this is buka slowly.